Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 6 Mac. Hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound British untuk menilai potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat dilihat, euro masih bergerak dalam julat mendata. Semalam, mata wang Eropah itu ditekan oleh data jualan runcit zon euro yang mengecewakan serta pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Walaupun tiada statistik utama dikeluarkan dari Amerika Syarikat, dolar kekal stabil disokong oleh konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Meskipun euro tidak jatuh ke paras terendah satu minggu, sentimen pasaran masih cenderung kepada penurunan. Dalam masa yang sama, pound British turut berdepan tekanan semalam. Hari ini, ia juga diniagakan secara mendata menyebabkan pedagang masih berhati-hati kerana hala tuju yang jelas masih belum terbentuk. Mungkin keadaan akan menjadi lebih jelas selepas keluaran data pasaran buruh Amerika Syarikat pada hari ini. Kalender makroekonomi hari ini membawakan data pertumbuhan KDNK zon euro bagi suku keempat 2025. Kadar tersebut dijangka kekal tidak berubah pada 0.3% suku ke suku dan 1.4% tahun ke tahun. Selain itu, perubahan kadar pengangguran zon euro juga akan diumumkan hari ini. Jerman pula dijadualkan mengeluarkan data pesanan kilang yang dianggarkan merosot sebanyak 3.8% pada Januari. Laporan yang lemah ini boleh memberi tekanan kepada euro pada awal dagangan. Kemudian, peserta pasaran akan memberi tumpuan rapat kepada statistik dari Amerika Syarikat. Non-farm payrolls dijangka meningkat sebanyak 58,000 berbanding 130,000 pada Januari. Jika bacaan ini lebih rendah daripada jangkaan konsensus, dolar mungkin melemah sekaligus membuka ruang kepada aset berisiko untuk memasuki pembetulan kenaikan menjelang penutupan minggu ini. Kadar pengangguran Amerika Syarikat bagi Februari pula diramalkan kekal stabil pada 4.3%. Pedagang juga akan menerima data jualan runcit Amerika Syarikat yang dianggarkan menurun sebanyak 0.3% pada Januari. Memandangkan faktor cuti bermusim dan diskaun, sebarang penurunan melebihi anggaran ini tidaklah terlalu mengejutkan. Jika data tersebut menepati jangkaan ahli ekonomi, ia berkemungkinan tidak memberi kesan besar kepada sentimen pasaran. Seterusnya, pegawai Fed Mary Daly dan Beth Hammack dijadualkan berucap hari ini. Ulasan mereka mengenai keadaan di Timur Tengah, tindak balas Bank Pusat serta hala tuju kadar faedah pada masa hadapan boleh mempengaruhi pergerakan dolar. Walau bagaimanapun, data pekerjaan dan perkembangan geopolitik berkemungkinan menjadi faktor paling menentukan bagi mata wang Amerika Syarikat. Beralih kepada analisis teknikal pada carta euro US dollar 1 jam, penurunan yang diikuti dengan false breakout pada paras 1.1597 iaitu titik tengah julat mendata akan menghasilkan isyarat pembelian dan mendorong euro naik ke 1.1632. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini boleh membawa pasangan itu naik ke 1.1669 sekaligus membuka laluan ke 1.1705. Pada paras ini, saya mencadangkan penjualan semasa lantunan dengan sasaran pergerakan sekitar 30 sehingga 35 pips. Penjualan di 1.1632 dan 1.1669 wajar dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout dengan sasaran ke 1.1697. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini berkemungkinan menekan euro turun ke 1.1563 dan seterusnya membuka ruang ke 1.1534 iaitu paras terendah satu bulan. Pada paras tersebut adalah wajar untuk mencari pembelian semasa lantunan dengan sasaran pergerakan sekitar 25 sehingga 30 pips. Kemasukan pembelian di 1.1563 dan 1.1597 boleh dipertimbangkan selepas false breakout. Dari sudut pound British, persediaan dagangan adalah hampir sama. False breakout pada 1.3344 iaitu titik tengah julat mendata
akan mewujudkan peluang untuk membeli pasangan ini dengan jangkaan kenaikan ke 1.3382. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini boleh mengangkat sterling ke 1.3420 dan berkemungkinan membuka laluan ke 1.3453 terutamanya jika data pekerjaan Amerika Syarikat lemah. Pada paras ini, saya mencadangkan agar penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran sekitar 25 sehingga 30 pips. Entry penjualan di 1.3420 dan 1.3382 akan menjadi relevan jika berlaku false breakout. Jika aktiviti pembelian lemah di 1.3344, pembelian dijangka mula masuk sekitar 1.3306. Sebagai alternatif, pembelian semasa lantunan di 1.3255 juga wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 35 sehingga 40 pips. Pembelian di 1.3306 dan 1.3344 seharusnya dipertimbangkan hanya selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.